Assalamualaikum. Kita satu barang. Okey. Ni ada tali. Ni dia untuk lapik. Itu kita atas seat. Untuk apa? Kita baringkan kereta. Ni ada. Begini ada. Seat tengah tu. Apa? Bukan seat tengah. Kalau ada kompartmen yang tengah kereta yang depan, kita letak atas seat. Ini kita ikat dekat headrest. Okey. Sangkutkan headrest. Okay. Dia kena macam tu lah. Dia baring. Boleh baring. Interior tebal. Tengok memang tebal. Ni ada span juga. Okey, acceptable. Nak kata tebal sangat tak, nak kata nipis tak. Dalam ni mungkin board papan pasti kayu atau apa. Kita buka. Dia nampak macam okey. Terbaik. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum. Okey, lupa. Ini siap dengan bag dia. Tambah sikit. Ini untuk bag untuk kita bawa. Ya. Simpan untuk bawa. Terbaik. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.